Bayangkan kalau anda mempunyai tempat yang lengkap, siap dengan mesin, ruang pembungkusan moden dan bantuan pakar untuk naik taraf produk anda. Tak perlu pening cari tempat dan tak perlu risau tentang fasiliti. Best kan? Inilah dia Pusat 3P, Program Pembangunan Pemprosesan, Pembungkusan dan Pemasaran di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Premis khas untuk usahawan PMKS Industri Asas Tani kembangkan produk mereka ke tahap seterusnya. Pusat 3P ini diwujudkan untuk menggalakkan keusahawanan. Bukan sekadar menyediakan premis, tapi juga menawarkan kemudahan lengkap, latihan praktikal dan peluang pasaran. Semua ini untuk bantu usahawan tempatan untuk hasilkan produk yang berkualiti dan kompetitif. Menariknya, semua kemudahan ni boleh disewa untuk tempoh tertentu. Jadi, usahawan boleh mula dengan kos rendah tapi hasil tetap berkualiti tinggi. Sekarang jom kita tengok siapa yang boleh memohon untuk gunakan Pusat 3P ini. Pertama, pemohon mestilah daripada jabatan, agensi atau institusi kerajaan. Bangunan dan tanah yang digunakan juga perlu dimiliki oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Pertubuhan Peladang Kawasan PPK dan Persatuan Nelayan Kawasan PNK. Pusat 3P ini akan disewakan kepada usahawan yang menjalankan perniagaan berasaskan industri makanan dan asas tani (IMAT). Contohnya, produk makanan, hasil tani atau agroproduk tempatan. Dan akhir sekali, semua permohonan mesti disertakan dengan butiran kerja yang lengkap dan kos sebenar supaya projek ini boleh dilaksanakan dengan telus dan berimpak tinggi. Pusat 3P bukan sekadar tempat bekerja, tapi ruang untuk berkembang, berinovasi dan mencipta kejayaan. Dengan kemudahan lengkap, bimbingan pakar dan sokongan KPKM, inilah masa untuk anda melangkah lebih jauh sebagai usahawan agro yang berdaya saing. Jadi, jom manfaatkan peluang ini dengan beberapa langkah mudah. Langkah pertama, usahawan PKMS boleh membuat permohonan bila iklan sewaan Pusat 3P dibuka oleh jabatan atau agensi di bawah KPKM. Lepas tu, kalau permohonan anda berjaya, pihak agensi akan maklumkan terus kepada anda. Bila dah dapat tawaran, anda boleh tanda tangan kontrak dan terus masuk ke premis Pusat 3P. Kemudian, agensi akan terus pantau dan buat penilaian dari masa ke semasa termasuk cadangan penambahbaikan atau naik taraf Pusat 3P anda. Dari ladang ke pasaran, semuanya bermula di sini, di Pusat 3P. Pemangkin kepada pertanian moden dan jaminan makanan negara. Layari www.kpkm.gov.my untuk maklumat lanjut atau hubungi nombor yang tertera. Majukan perniagaan anda, kembangkan produk tempatan dan cipta kejayaan di sini.